Okey, 1742 cc sangat tinggi cc ni. Guys, ada satu BMW X5 Hybrid model baru ni. Agak baru lah. Dia datang nak tukar bateri Nanex. Bateri lama dia pakai 2 tahun lebih rasanya kot. Ni bateri original BMW Dia kata bateri dah lemah. So kita check dia punya CCA memang dah lemah 316 nampak? Ini bateri kalau original BMW ni saya rasa dalam 1500 1500 dia nak tukar dengan bateri Nanex. Okey, kita tengok bateri Nanex ni berapa. Kita tengok Okey, 1742 cc sangat tinggi cc ni. Okey, ni bateri Nanex ni. Tengok kita tengok sangat ringan dua jari boleh angkat. Okey, yang ni tak boleh lah. Nak angkat sebelah tangan susah. Sangat-sangat berat. Aduh. Okey, nanti kita akan pasang. Kejap lagi kita akan buat video bila kita siap pasang. Alright. Baru siap pasang bateri Nanex ni Okey. Owner cuba start Ni X5 Hybrid X5 Hybrid. Okey, dia dah start dah. Dah start. Nampak? Saya zoom kejap. Dah start dah. Sebab ni hybrid dia tak ada bunyi enjin dah. Nampak? Alright. Sini kereta BMW X5 Hybrid tadi datang. Alright siapa datang area Puchong boleh ambil, boleh singgah. Okey, alright.